7 Mei 2026. 3. Kapal perang paling canggih Amerika, pemusnah peluru berpandu kelas Arleigh Burke, Tentera Laut Amerika Syarikat, sedang meredah perairan Selat Hormuz. Tiba-tiba, skrin radar kapal pemusnah itu dipenuhi dengan isyarat dan bunyi bip. Penggera berbunyi dan sistem amaran awal diaktifkan apabila berpuluh-puluh aset Iran dikesan. Armada pot kecil, kawanan drone dan juga tembakan peluru berpandu anti kapal semuanya sedang menuju terus ke arah kapal pemusnah Arleigh Burke. Kapal perang Tentera Laut AS baru sahaja berlayar terus ke dalam serang hendak musuh. Ini adalah hasil kerja Ayatollah Iran dan ia merupakan satu kenyataan yang jelas. Satu mesej bahawa Iran tidak berniat untuk membenarkan kapal tentera berpetrol di perairan ini tanpa tentangan. Iran boleh dan akan membalas dengan segala yang ada padanya. Musuh telah menunjukkan niat mereka mempertaruhkan segalanya dalam serangan mengejut ini. Tetapi, ini adalah satu kesilapan besar yang membawa padah. Iran langsung tidak sedar betapa besar kesilapan yang baru sahaja mereka lakukan dan betapa serius akibatnya nanti. Hampir sebulan sebelum ini, pada 8 April, Amerika Syarikat dan Iran telah bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata. Perang itu pada asalnya bermula pada bulan Februari dengan pengeboman dahsyat oleh Amerika Syarikat dan Israel. Serangan tersebut telah melumpuhkan kepimpinan rejim autoritarian dan membunuh bekas Ayatollah. Walaupun mengalami kerugian besar, Iran menggunakan satu-satunya cut-through yang tinggal, iaitu sekatan penuh di Selat Hormuz. Saluran air sempit ini mengawal 20% daripada minyak dunia menggunakan periuk api tersembunyi, bot kecil dan ancaman peluru berpandu. Iran menyekak perdagangan global. Mereka menyebabkan harga minyak melonjak tinggi. Amerika terpaksa membuka semula selat itu dengan apa jua cara yang diperlukan. Tentera Laut AS memulakan sekatan maritim yang ketat. Mereka dengan paksa melumpuhkan kapal-kapal dagang dan menyekat akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Presiden Donald Trump meningkatkan ketegangan. Beliau memberi amaran bahawa seluruh tamadun Iran akan dihapuskan jika mereka enggan bekerjasama. Keesokan harinya, satu gencatan senjata tanpa had masa diumumkan, para pemimpin dunia meraikannya. Tetapi perjanjian itu hanyalah bayangan semata-mata, ia hanya wujud di Dewan Diplomasi. Ia langsung tidak berkaitan dengan realiti kejam di lautan. Sebenarnya, kedua-dua pihak segera melanggar gencatan senjata itu. Komando Pusat AS mengekalkan satu pasukan tentera laut yang besar berlabuh betul-betul di luar perairan wilayah Iran. Pada 19 April, tentera laut menunaikan ancamannya. Mereka menyerang sebuah kapal kargo Iran bernama Tuska selepas ia cuba melepasi sekatan itu. Bagi Ayatollah baharu, Mojtaba Khamenei, gencatan senjata itu secara rasmi telah berakhir. Kapal perang Amerika itu ialah lanjutan terang-terangan konflik tersebut. Ini memberi Tehran kuasa penuh untuk membalas dengan segala yang mereka ada. Ini membawa kita terus kepada serangan hendak pada 7 Mei. Melihat sekatan Amerika sebagai ancaman kewujudan terhadap kelangsungan hidupnya dan menganggap perjanjian gencatan senjata yang dikatakan itu sudah berkubur, rejim Iran dan Komando Tinggi Kor Penawal Revolusi Islam IRGC telah mengarahkan serangan ke atas kapal pemusnah Arleigh Burke. Selepas berminggu-minggu di bedil, ia telah mengalami beberapa kerugian serius, sistem pertahanan udara telah dimusnahkan, simpanan peluru berpandu telah diletupkan dan kapal-kapal tentera laut telah dihantar ke dasar Teluk Parsi. Tetapi Iran masih mempunyai beberapa aset yang masih boleh digunakan dan mereka bertekad untuk menggunakan segala yang ada terhadap kapal perang Amerika. Mungkin dengan harapan bahawa ini sudah cukup untuk memecahkan cengkaman, menggugat ketegasan politik Washington dan memaksa kelonggaran atau bahkan penamatan sekatan tersebut. Untuk melakukan ini, IRGC bergantung kepada 3 kumpulan aset utama. Yang pertama ialah apa yang dipanggil armada nyamuk, yang terdiri daripada bot serangan pantas yang kecil tetapi sangat lincah dan mudah dikendalikan. Bot-bot kecil ini sering disembunyikan di terowong pantai yang sempit di sepanjang Teluk Parsi, menjadikannya sukar untuk dikesan dan dimusnahkan. Ia juga memberikan mereka elemen kejutan, kerana Iran boleh menghantar armada bot kecilnya keluar ke selat dengan pantas pada bila-bila masa, bersedia untuk menghadapi mana-mana kapal lawan di kawasan itu. Di atas setiap bot, biasanya terdapat satu pasukan kecil askar yang menggunakan taktik serangan berkelompok, periuk api,
peluru berpandu dan mesingan untuk menyerang musuh mereka. Untuk melengkapi senjata-senjata gangguan besar-besaran ini, Iran juga telah mengerahkan kumpulan aset keduanya, iaitu ancaman kamikaze sehala. Teheran mungkin bukan salah satu kuasa besar tentera dunia, tetapi ia sememangnya telah membuktikan dirinya sebagai inovator dalam bidang peperangan drone, membangunkan beberapa drone serangan terbaik yang digunakan hari ini. Rusia bergantung kepada drone Iran pada peringkat awal perangnya dengan Ukraine dan sejak itu telah meniru reka bentuk Iran untuk melancarkan pengeluaran drone secara besar-besaran sendiri. Manakala Amerika Syarikat juga telah merekayasa balik terhadap Shahid 136 Iran untuk mencipta sistem serangan tempur tanpa kru kos rendah mereka sendiri yang dikenali sebagai LUKUS. Mampu terbang pada kelajuan tinggi dan dilengkapi dengan kepala peledak yang besar. Drone-drone ini murah dan mudah untuk dibuat. Tetapi, lebih daripada mampu untuk menyebabkan kerosakan serius kepada aset musuh, termasuk sasaran yang diperkuat seperti kapal perang. Akhirnya, Iran juga dilaporkan menggunakan bateri pertahanan pantai untuk melancarkan peluru berpandu anti kapal ke arah kapal pemusnah Amerika. Seperti bot-bot kecil, bateri ini sering disembunyikan di antara batu-batu dan bentuk muka bumi di kawasan pantai, menjadikannya sukar untuk dikesan. Walaupun Amerika Syarikat telah berjaya memusnahkan sebahagian daripadanya, Iran masih mempunyai beberapa lagi yang tinggal. Dan secara rahsia, memindahkan kedudukan mereka secara berkala untuk memastikan ia selamat. Dengan melancarkan semua aset ini secara serentak, rancangan Iran jelas kelihatan. Iran tahu bahawa tiada satu pun daripada senjata ini, jika digunakan secara bersendirian, akan cukup untuk menimbulkan sebarang masalah walaupun kepada sebuah kapal pemusnah ahli Berg, apatah lagi 3 daripadanya. Tetapi dengan menggabungkan semuanya, Iran berharap ia mungkin dapat mengatasi sistem tempur Aegis di atas kapal Amerika, membanjiri pertahanan kapal dan secara efektif memberikan terlalu banyak sasaran untuk dihadapi. Ini, seterusnya, mungkin cukup untuk memulihkan sebahagian daripada sasaran tersebut melepasi pertahanan kapal dan menyebabkan sedikit kerosakan. Pendek kata, IRGC tahu bahawa kebanyakan drone, peluru berpandu dan bot mereka akan musnah. Tetapi jika hanya beberapa daripadanya mengenai sasaran, maka mereka boleh mendakwa telah mencapai kemenangan strategik. Jadi, drone, bot dan peluru berpandu semakin menghampiri, meluncur laju merentasi perairan bergelora di Selat Hormuz. Drone terbang rendah untuk mengelak daripada dipintas, peluru berpandu meluncur pada kelajuan luar biasa dan bot pula bermanuver secara zigzag untuk menyukarkan mereka diserang. Mereka sangka perancangan mereka sempurna dan taktik mereka terlalu hebat untuk ditangani oleh musuh. Mereka benar-benar silap. IRGC sangat memandang rendah keupayaan kapal yang cuba mereka serang. 3 kapal pemusnah kelas Arleigh, iaitu USS Truxtun, USS Rafael Peralta dan USS Mason, bukan sekadar kapal perang biasa. Malah ia antara kapal tentera yang paling canggih, berkeupayaan tinggi dan direka dengan begitu sempurna yang pernah dibina. Kapal-kapal ini dibangunkan pada peringkat akhir Perang Dingin ketika perancang tentera laut Amerika menjangkakan peperangan masa depan akan banyak bergantung kepada serangan peluru berpandu, kapal selam, pesawat tempur dan serangan peperangan elektronik, semuanya berlaku serentak. Dengan mengambil kira perkara itu, kapal-kapal ini dibina dengan keupayaan untuk terus bertahan sebagai keutamaan utama. Jadi, kapal-kapal ini bukan sahaja besar, berukuran lebih 500 kaki dari haluan ke buritan dan mempunyai anjakan kira-kira 9,000 tan apabila dimuatkan sepenuhnya. Dengan kru seramai kira-kira 300 pelaut yang mengawal pelbagai sistem mereka. Tetapi mempunyai pertahanan yang amat kukuh dan otak kepada pertahanan mereka ialah sistem tempur Aegis, salah satu sistem perintah dan kawalan serta kawalan senjata yang paling canggih dan automatik yang pernah dicipta. Aegis membolehkan kapal perang ini mempertahankan diri mereka dengan berkesan terhadap hampir apa sahaja ancaman, sama ada dari udara, permukaan atau bahkan di bawah permukaan air. Ia terdiri daripada susunan radar berfasa dan rangkaian sensor elektronik yang luas, membolehkannya menjejak sehingga atau bahkan lebih daripada 100 sasaran pada masa yang sama. Jarak radar Aegis juga membolehkannya mengesan, mengenal pasti dan memantau ancaman yang datang dari jarak yang jauh sebelum ia memasuki jarak visual. Itu termasuk pesawat, drone, peluru berpandu jelajah dan peluru berpandu balistik serta ancaman lain. Pendek kata,
Hampir mustahil untuk mengejutkan kapal-kapal ini atau melancarkan sebarang serangan mengejut tanpa mereka mengetahuinya. Hampir serta-merta. Kemudian datanglah kuasa tembakannya. Kebanyakan pemusnah ahli Burke boleh membawa hampir 100 sel pelancaran menegak yang mampu menembak beberapa peluru berpandu paling berkuasa di dunia. Termasuk segala-galanya daripada pemintas standard hingga Tomahawk jarak jauh, roket anti kapal selam dan pelbagai senjata lain. Melengkapi peluru berpandu tersebut ialah meriam tentera laut 5 inci dan pelbagai sistem pertahanan tambahan seperti turret automatic phalanx dan sistem peluru berpandu permukaan ke udara CRAM. Ditambah pula dengan persenjataan jarak dekat seperti meriam berantai Bushmaster dan mesingan Browning. Ini bukan sekadar kapal. Ia adalah kubu terapung yang luas, dilengkapi dengan setiap langkah pertahanan yang mungkin diperlukan untuk bertahan di lokasi paling berbahaya dan merentasi laluan air paling berisiko termasuk Selat Hormuz. Dan untuk menegaskan sekali lagi, Iran bukan sahaja berhadapan dengan satu kapal perang itu, tetapi berhadapan dengan 3 daripadanya. Dan apa yang menjadikan pemusnah ahli Burke dan kebanyakan aset tentera laut AS lebih sukar untuk dihadapi ialah keupayaan integrasi mereka. Kapal-kapal ini bukan sahaja direka untuk beroperasi secara bebas, tetapi juga sebagai sebahagian daripada rangkaian yang lebih besar. Mereka mampu berkongsi data dengan lancar antara satu sama lain, menyokong operasi masing-masing dalam pelbagai cara. Jadi, apabila aset-aset Iran itu bergerak pantas ke arah mereka, kapal pemusnah tersebut tidak bertindak sebagai kapal tunggal, tetapi sebagai satu pasukan gabungan. Setiap satu menyumbang liputan radar, setiap satu berkongsi kapasiti peluru berpandu dan setiap satu meningkatkan keupayaan peperangan elektronik armada tersebut. Jadi, walaupun taktik Iran mungkin berkesan terhadap kapal yang lebih kecil atau lebih ringkas, mereka sebenarnya langsung tiada peluang menentang 3 kapal pemusnah Aegis yang saling berhubung. Dan minit-minit yang berikutnya membuktikan betapa pihak Iran langsung tidak setanding. Mereka ibarat datang ke pertempuran itu dengan persiapan yang langsung tidak memadai dan mereka segera menyedari betapa besarnya kesilapan yang telah mereka lakukan. Di dalam pusat tempur Truxtun, Mason dan Rafael Peralta, peralihan daripada pemantauan tegang kepada pertempuran aktif berlaku hampir serta-merta. Amerika Syarikat tidak berniat untuk menunggu dan membiarkan sebarang aset ofensif Iran mendecat lebih daripada yang perlu. Mereka sudah beberapa kali berdepan dengan drone dan peluru berpandu negara itu dalam minggu-minggu sebelumnya. Dan mereka tahu bahawa IRGC bukanlah jenis yang suka berundur atau menarik diri. Sebaik sahaja ia memulakan serangan, Iran akan meneruskannya sehingga selesai. Dan kali ini juga tidak akan berbeza. Komander memberi kebenaran untuk segera mengaktifkan pertahanan berlapis kapal perang itu dan seluruh kekuatan Aegis pun dilepaskan. Sistem itu dengan berkesan mengambil alih operasi pertahanan. Sensor dengan pantas mengesan ancaman yang datang, radar menjejak sasaran yang meluncur laju merentasi selat. Aegis mengutamakan sasaran yang paling penting dan mengancam, lalu mengaktifkan langkah yang paling sesuai untuk menumpaskan mereka. Dari dek hadapan ketiga-tiga kapal pemusnah itu, sel pelancaran menegak meletus dengan paparan asap dan api yang mengagumkan apabila peluru berpandu pemintas meluncur ke langit, mencari dan memusnahkan peluru berpandu anti kapal dan dron letupan Iran jauh dari sasaran asal mereka. Apabila bot nyamuk semakin hampir dalam jarak senjata, kapal pemusnah Amerika bergantung pada meriam dek berat mereka untuk menenggelamkan bot-bot itu, manakala pasukan pengendali meriam berkaliber kecil berlari di atas dek melepaskan tembakan tambahan ke arah mana-mana musuh yang tertinggal, memenuhi udara dengan bunyi tembakan automatik yang berterusan. Amerika Syarikat juga mengerahkan helikopter Seahawk tentera laut untuk melancarkan peluru berpandu Hellfire ke arah kapal musuh, manakala pesawat tambahan turut memberikan sokongan tembakan dari udara. Walaupun serangan hebat dari Iran dan usaha yang dilakukan oleh IRGC untuk cuba membanjiri pertahanan Amerika, selepas beberapa jam pertempuran, tentera Amerika Syarikat melaporkan bahawa tiada kapal perangnya yang mengalami kerosakan serius. Tiada kelasi yang cedera dan tiada kehilangan dilaporkan. Langkah pembukaan Ayatollah merupakan satu kehinaan yang amat besar. Ia merupakan satu kemunduran serius bagi rejim itu yang sudah pun terhuyung-hayang selepas mengalami kerugian besar sehingga ke tahap itu. Sementara itu, Washington terpaksa membuat 2 keputusan besar. Patutkah ia membalas? Dan jika ya,
Apakah bentuk balasan itu? Amerika Syarikat tidak boleh membiarkan serangan Iran itu tanpa sebarang tindak balas. Jika ia berbuat demikian, IRGC kemungkinan besar hanya akan mengambil masa untuk berkumpul semula, menyediakan satu lagi pasukan serangan dan merancang satu lagi serangan terhadap kapal-kapal Amerika. Ia perlu bertindak balas, ia perlu menghantar mesej bahawa tingkah laku seperti ini tidak akan diterima dan bahawa sebarang cubaan serangan dari Iran akan menyebabkan mereka diserang dengan lebih hebat dan dengan akibat yang jauh lebih serius. Amerika Syarikat perlu dengan berkesan mematahkan niat dan mencegah rejim itu daripada mengulangi tindakannya pada masa hadapan, tetapi itu hanyalah sebahagian daripada rancangan. Objektif yang lebih besar dan luas tentera laut adalah untuk benar-benar menyukarkan serangan Iran untuk dilaksanakan, sekaligus menafikan keupayaan musuh untuk menjalankan operasi seumpama ini pada masa hadapan. Untuk melakukan itu, ia tidak boleh sekadar meletupkan beberapa bot kecil atau bateri pantai. Ia perlu menyerang infrastruktur teras yang membolehkan serangan-serangan ini berlaku. Untuk mengenal pasti infrastruktur itu, anda hanya perlu melihat peta Iran, khususnya di sepanjang pantai selatan negara itu yang menghadap perairan Selat Hormuz. Ini bukan sekadar garis pantai biasa. Ia adalah sebuah platform ketenteraan yang luas, memanjang berpuluh-puluh batu ke kedua-dua arah, dipenuhi dengan pelbagai pelabuhan, kemudahan tentera laut, stesen radar, tapak peluru berpandu dan hub logistik. Hampir semua infrastruktur yang diperlukan oleh Iran untuk menyokong dan mengekalkan operasi ketenteraannya di selat ini tertumpu di bahagian negara ini dan salah satu lokasi yang paling penting ialah Bandar Abbas. Selama beberapa dekad, bandar pelabuhan ini telah berfungsi sebagai salah satu pusat tentera laut yang paling penting di Iran. Kapal perang berlabuh di sana, sejumlah besar bekalan keluar masuk dan ramai anggota tentera melalui kawasan tersebut. Dan lokasi pelabuhan ini memberikan IRGC akses segera dan langsung ke Selat Hormuz. Pada waktu aman, semua itu mungkin tidak begitu penting. Tetapi semasa perang, Bandar Abbas boleh dikatakan menjadi lokasi paling strategik di seluruh Iran. Ia juga mempunyai hubungan yang kukuh dengan pelabuhan dan bandar berdekatan seperti Minab, hasil daripada rangkaian jalan raya yang luas. Ini membolehkan anggota, peralatan dan aset ketenteraan untuk berpindah dengan cepat merentasi bahagian selatan negara. Komando Pusat Amerika Syarikat memahami perkara ini. Ia telah lama menyedari kepentingan Bandar Abbas dan bandar pelabuhan Iran yang lain dan mengenal pasti mereka sebagai sasaran utama untuk diserang sekiranya dan apabila diperlukan. Masa itu telah tiba. Arahan itu dikeluarkan sebagai tindak balas langsung terhadap serangan ke atas kapal pemusnah. Amerika Syarikat perlu melancarkan serangan ke atas Bandar Abbas. Dan Pulau Qasem yang terletak di dalam Selat Hormuz itu sendiri dipisahkan dari tanah besar Iran oleh Selat Clarence. Pulau terbesar di rantau Teluk Parsi, Qasem, telah menjadi terkenal buruk kerana apa yang digelar bandar peluru berpandu dan telah menjadi lokasi penting untuk IRGC menyembunyikan bateri peluru berpandu, bot-bot kecil dan senjata lain yang sering digunakan dalam serangan merentasi selat itu. Walaupun tentera tidak memberikan butiran tentang sasaran mana yang telah diserang, kemungkinan besar serangan ini memberi tumpuan kepada beberapa infrastruktur ketenteraan paling penting di lokasi-lokasi ini, seperti bateri peluru berpandu di seluruh Qasem dan pusat logistik di Bandar Abbas. Presiden Trump menyifatkan serangan itu sebagai sekadar tamparan kecil, sebagai tindak balas terhadap Iran yang mempermainkan tentera laut. Dan seterusnya, mengesahkan bahawa gencatan senjata itu pada hakikatnya masih berkuat kuasa. Tetapi seperti yang dibuktikan oleh minggu-minggu berikutnya, Iran sangat tidak bersetuju dengan penilaian Trump. IRGC telah mengalami kekalahan yang memalukan pada 7 Mei, sedang menjilat luka dan berdepan kemungkinan kemusnahan mutlak ke atas bateri peluru berpandu pantai, armada bot kecil dan pangkalan laut mereka. Di Bandar Abbas dan Qasem, kepimpinan tentera Iran menyedari bahawa sesuatu perlu diubah. Sebarang pertempuran langsung dan terbuka lagi dengan tentera laut Amerika Syarikat kemungkinan besar akan berakhir dengan cara yang sama. Pihak lawan negara itu memiliki terlalu banyak kekuatan, pertahanannya terlalu kukuh dan serangan Iran terlalu lemah untuk memberi kesan kepada mereka. IRGC hampir tiada harapan untuk menandingi musuh mereka di perairan terbuka. Malah, mereka juga tidak mampu melakukan apa-apa untuk membalas serangan udara presisi Amerika. Ia telah ditewaskan dan cedera, tetapi masih belum tersingkir sepenuhnya dari pertarungan. Mesti ada cara lain, sesuatu yang lebih licik, lebih berbahaya secara tersembunyi.
Dan kemudian saat idea itu muncul, perang periuk api. Inilah jawapannya. Selat Hormuz sangat terdedah kepada periuk api laut atas beberapa sebab. Pertama, ia agak cetek, menjadikannya lebih mudah untuk meletakkan periuk api dengan potensi untuk menyebabkan kerosakan besar kepada mana-mana kapal yang lalu terlalu dekat. Kedua, walaupun ia merupakan laluan air yang sangat penting dan memainkan peranan besar dalam perdagangan global, ia sangat sempit dengan laluan utama kapal hanya 2 batu lebar sahaja. Jika IRGC berjaya meletakkan periuk api di tempat yang betul, ia boleh melumpuhkan semua trafik, sama ada komersial atau ketenteraan, melalui selat itu dan akhirnya memaksa kapal perang Amerika berundur. Kerana mereka sendiri pun tidak mahu mengambil risiko perut kapal mereka ditembusi dari bawah akibat letupan. Yang memihak kepada mereka ialah hakikat bahawa IRGC dipercayai memiliki simpanan periuk api yang agak banyak dengan pelbagai model daripada periuk api sentuh yang agak asas hinggalah kepada model yang lebih canggih dengan sensor sensitif untuk bertindak balas terhadap perubahan akustik atau tekanan air. Apa yang perlu dilakukan oleh Iran hanyalah menabur bahan letupan mereka seperti benih di seluruh selat itu untuk menghalang aliran trafik sekali dan untuk selamanya, serta memaksa ISS kembali ke meja rundingan dengan satu tangan terikat ke belakang. Bahagian yang mencabar sebenarnya adalah menanam periuk api itu tanpa dikesan dan dihentikan. Untuk melakukan itu, Iran sekali lagi bergantung kepada armada bot kecilnya menggunakan bot rahsia yang berprofil rendah, selalunya direka bentuk menyerupai kapal awam Atau dicat dengan warna kusam dan tidak memantulkan cahaya untuk membantu mereka menyatu dengan permukaan air dan juga berlindung di bawah kegelapan malam. IRGC berharap taktik ini akan berjaya tidak lama lagi. Mereka hanya perlu duduk diam, memerhati dan menunggu letupan berlaku apabila kapal-kapal Amerika yang tidak menyedari apa-apa merasai sepenuhnya kekuatan bahan letupan bawah air. Seperti Maham 3 contohnya. Sebuah periuk api berlabuh seberat 300 kg, Maham 3 boleh diletakkan pada kedalaman 100 meter dan diaktifkan oleh sensor akustik atau magnetik. Iran juga diketahui menggunakan Maham 7 yang diletakkan di dasar laut dan turut bergantung pada sensor magnetik serta akustik untuk mengesan kapal yang lalu sambil mengelak dikesan sonar. Disebabkan bentuk konnya yang tersendiri, mana-mana periuk api ini, jika diletakkan dalam kuantiti yang mencukupi, akan menjadikan selat itu jauh lebih berbahaya dalam sekelip mata. Dan ia mungkin memerlukan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan usaha penyaperminan untuk mencari dan membuang semuanya dengan selamat. Malangnya bagi Iran, Amerika Syarikat sudah selangkah di hadapan. Tentera Amerika Syarikat adalah pasukan tentera terkuat di dunia. Ia jarang sekali dikejutkan ketika tidak bersedia. Ia mempunyai pakar taktikal terkemuka dunia dan pakar dalam setiap bidang yang ditugaskan untuk menilai setiap kemungkinan dan membayangkan setiap taktik yang mungkin digunakan oleh musuhnya. Ia tahu bahawa Iran mungkin akan beralih kepada peperangan periuk api pada satu tahap, menyedari bahawa itu adalah antara beberapa pilihan yang masih boleh digunakan olehnya. Jadi, Amerika Syarikat memasang beberapa sistem pengawasan ketenteraan paling canggihnya untuk memantau selat itu sepanjang masa. Ia bukan sahaja bergantung kepada radar terkemuka dunia pada kapal pemusnah Al-Leberg, tetapi juga drone pengawasan tercanggih, sistem sonar, pesawat rondaan maritim, rangkaian sensor akustik dan banyak lagi. Ia sentiasa memantau dari udara, di atas air dan juga di bawah permukaan. Sentiasa berjaga-jaga dan menunggu sebarang tanda bahaya, bersedia untuk membunyikan amaran pada bila-bila masa. Ia tidak berniat membenarkan IRGC meletakkan periuk api di selat itu dan juga tidak akan sekadar menunggu salah satu kapalnya sendiri atau kapal lain terkena periuk api. Kejadian seperti itu boleh mencetuskan kemarahan seluruh dunia. Ia perlu sentiasa selangkah di hadapan. Jadi pada 26 Mei Amerika Syarikat mengumumkan operasi menyeluruh dan agresif untuk menyisir serta memusnahkan sasaran di seluruh selat dan sepanjang pantai Iran. Pasukannya melancarkan banyak serangan taktikal ke atas aset Iran, termasuk beberapa bot kecil yang IRGC harapkan untuk digunakan bagi meletakkan periuk api serta beberapa tapak peluru berpandu yang ditempatkan di sepanjang pantai selatan. Sekali lagi, Amerika Syarikat dapat memanfaatkan kelebihan peralatan canggihnya, termasuk segala-galanya, daripada drone serangan taktikal hingga pesawat halimunan yang hampir tidak dapat dikesan. Ia mengesan, menjejak dan menghapuskan satu demi satu sasaran Iran, menyerang dengan ketepatan yang tiada tandingan serta menghantar banyak bot dan kru mereka ke kubur di dasar laut.
Hasil akhirnya ialah satu lagi bencana bagi rejim Iran. Pertaruhan Ayatollah telah runtuh sepenuhnya, tetapi rejim Iran sepatutnya lebih bijak. Mereka sepatutnya melihat sejarah mereka sendiri. Pada tahun 1988, tentera Iran secara rahsia telah meletakkan periuk api di perairan yang sama ini dan salah satu periuk api itu berjaya meletupkan lubang besar pada badan kapal USS Samuel B. Roberts. Ini mencetuskan pertempuran permukaan tentera laut Amerika yang paling ganas sejak Perang Dunia Kedua. Ia dikenali sebagai Operation Praying Mantis. Untuk melihat dengan tepat bagaimana tentera laut AS memusnahkan separuh armada Iran dalam satu petang, klik video di skrin anda sekarang dan kita akan berjumpa lagi di medan perang seterusnya.